Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Anisha Razarifah binti Zulkifli melaporkan bagi TV Pustaka Space. Pada hari ini, telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Keputusan SPM bagi tahun 2025. Pelbagai reaksi dapat dilihat daripada calon SPM yang hadir bersama ibu bapa dan guru untuk mengetahui keputusan mereka selepas berusaha sepanjang tahun. Anda nak lihat keputusan mereka? Jom! Okey. Cepat sikit. Okay, calon kita pada tahun lepas 2025 ada seramai 85 orang. Alhamdulillah, semua pelajar kita lulus dan layak mendapat tiket. Alhamdulillah. Okey. Tahniah kepada anak-anak kita walaupun di sekolah cikgu ni berperang macam-macam cara. Tuan-tuan mendengar kan? Nama saya Azrina Zatasha. Saya Nuku Syara Syafna. Soalan saya, apakah perasaan anda selepas menerima keputusan SPM pada hari ini? Saya rasa excited and juga happy sebab dapat result yang okey lah. Saya rasa happy, syukur. Rasanya nanti balik nak syukur. Okay? Apakah perancangan anda selepas ini? After this saya ingin nak pergi UIA ambil bahagian medik. Tak tahulah, tapi mungkin matrix or soalan matrix lah kot. And last question, apakah pesanan untuk adik-adik yang akan menduduki SPM pada tahun ini? Okay, for those yang nak ambil SPM tu, please lah buat elok. Sebab tanpa SPM, tak tahulah tu. Please buat elok. Okay, untuk kandidat SPM di Bulu Penang, terutama budak sains stream, please belajar elok-elok. Tolong saya Melayu sangat. Tolong belajar elok-elok, catch up apa semua, insyaAllah SPM nanti. Terima kasih. Nama saya Ahmad Darwis Haikal bin Ahmad Sabri, bekas kelas 4 Liba Arif. Sangat tak expect lah sebab banyak juga A ni, 7. Memang tak expect sebab trial 3 je. Mungkin akan try apply untuk pergi IPG atau KPTM. Tapi IPG tu yang utama lah, jadi cikgu. Untuk adik-adik yang menduduki SPM pada tahun ini, saya ucapkan belajar elok-elok lah. Target elok-elok. Trial tu bukan penentu. Belajar elok-elok untuk result SPM yang sebenar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Hai, nama saya Nur Ain Sofia dari kelas 5 aktif. Soalan saya, apakah perasaan anda selepas menerima keputusan SPM pada hari ini? Alhamdulillah, happy dengan result yang saya dapat, tapi tak apa, okey je. Soalan seterusnya, adakah keputusan ini seperti yang anda harapkan? Ya. Boleh. Jangan leka dengan handphone. Jangan belajar betul-betul dalam kelas. Dengar apa cikgu cakap. Terima kasih. Nama saya Muhammad Faizal Fan dan saya dulu daripada kelas 5 aktif. Perasaan saya waktu mula-mula tu tak tahu lagi apa result kan, sebab kita buka dekat sekolah kan, sebab kita buka online pun. So mula-mula tu tengok masa tu cikgu tak ada sebab saya datang lambat hari ni, sorry nak cakap. Dan bila cikgu ada tu, cikgu baru tunjuk dia punya result semua dan alhamdulillah saya dapat 7A dan 7A, 1B dan 1C. Alhamdulillah semua saya dapat itu. Semua yang saya target lah. Saja yang saya target untuk dapat A. Alhamdulillah. Perancangan saya selepas ni, saya mungkin akan masuk ke program matrikulasi ataupun akan terus ke IPG untuk mengajar sekolah rendah. Tapi saya lebih
saya lebih suka atau lebih cadangkan untuk masuk ke matrik, dan kemudian saya masuk ke UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk menjadi cikgu sekolah menengah. Pesanan saya kepada adik-adik yang akan duduk SPM tahun ini, kita kena pegang kuat kepada agama kita. Kita kena sentiasa berdoa, sentiasa solat. Jangan lupa solat pada awal waktu kan. Dan kemudian jangan lupa juga untuk bersungguh-sungguh, sebab walaupun kita dah doa sebanyak mana pun, kita tak berusaha, kita tak berikhtiar, kita takkan dapat apa yang kita achieve tu. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, pelbagai reaksi kegembiraan dan rasa syukur dapat kita saksikan pada hari ini. Tahniah kepada semua calon SPM atas usaha dan kejayaan yang diperoleh. Saya Anisyara Zarifah bersama Lensa TV PSS SMK Seri Pancing melaporkan dari Majlis Penyerahan Keputusan SPM 2025. Sekian, terima kasih.